Hari ini kami berada di Tampin meraihkan jemputan Asmah dan Tuan Haji Basri. Kami adalah seorang pesakit di Ibu Sina Wellness dan beliau dah sembuh. Kami syukur sangat hari ini ada ramai yang geng-geng live yang datang untuk meraihkan majlis ini. Memang meriah betul. Berbagai-bagai juadah Umi sediakan. Malah dia masak sendiri nasi biryani yang sedap. Wah. Dah lama dah kita nak buat majlis yang macam ni disebabkan masalah kesihatan Umi. Pada 2024 satu perjalanan yang menguji kami semua. Allah uji kami dengan masalah kesihatan Umi. Alhamdulillah hari ini saya boleh katakan Umi dah recover 99% dengan semua dan juga dengan beberapa usaha yang kami buat lah. Termasuklah yang terbaru Umi bersama dengan Sina Wellness. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kita orang memang happy. Okey. Bangkitkan nikmat hidupmu.